Ni ada satu urat, dia sudah tersempit dengan tulang tengah-tengah ni, you akan rasa you punya tangan kebas. Kalau untuk melegakan tangan kebas, dia adalah di belakang leher sini. So dekat kiri sini, kita macam mana urut, kita tekan. Tekan dan golek keluar. Tekan dan golek keluar. Tengok. Saya gunakan jari telunjuk ini ya. Sudah ada rasa tau. So you tekan golek keluar. Ulangkan 20 kali. Lepas tu you boleh buatkan satu senaman. Senaman itu adalah letakkan tangan di belakang dan gunakan tangan kiri untuk tarik you punya kepala. Kalau you kebas dekat bahagian kanan, you letak ini tangan belakang dan tarikkan ini urat di bahagian leher. Sama juga, tahan selama 20 saat, ulangkan 5 kali. Kalau you rasa bantu, boleh komen bantu dekat bawah. Nanti Master Jadi 11 akan tunjukkan video-video seterusnya.